Cara bina dashboard kemajuan projek elektrik. Dashboard ni boleh tahu total kerja, peratus siap, tarikh updated, status projek, prestasi ikut jenis kerja, carta Gantt untuk jadual pelaksanaan, list kerja terperinci dan gambar terkini projek. Jom bina. Mula-mula tulis kemajuan projek kerja elektrik. Then bina 4 slicer untuk status kerja, person in charge, tarikh update dan jenis kerja. Then bina 3 kad untuk total kerja, peratus siap dan tarikh updated. Dan bina Gantt chart untuk timeline kerja ikut minggu, level siap dan status kerja. Dan bina donut chart untuk status kerja sama ada dalam proses atau siap. Dan bina slicer untuk gambar terkini kerja. Dan bina 2 bar chart untuk peratus tiap kerja dan status ikut jenis kerja. Dan bina matrix table untuk perincian kerja iaitu PIC, tarikh mula dan akhir, juga peratusan siap. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni, klik profile.